Lauk orang dulu-dulu memang power. Ikan rebus je pun sedap dia tu. Boleh makan menambah-nambah tau. Dekat dah teringin, jomlah kita buat asam rebus ikan. Mula-mula korang blend bawang besar, bawang putih, cili besar merah dengan cili padi merah, sedikit belacan, taruh air sikit, blendkan dia. Dan terus masuk dalam pan. Masukkan serai ketuk. Comel pula serai kita hari ni. And then pula masukkan semangkuk air macam tu. Air tak payah banyak sebab masa blend tadi dah campur air kan. Tunggu menggelegak dan terus perasakan sebut perasa, garam, gula, kacau rata sebati. Masukkan ikan. Pelam guna ikan selah je hari ni. Masukkan 3 asam keping. Kalau nak masam lebihkan, bolehlah tutup dengan cover biar dia mendidih. Bila dah masak, Pelam masukkan timun. Kalau nak letak bendi pun boleh tau. Terpulang korang. Sebelum tutup api, Pelam ada masukkan cili padi merah yang utuh tau. Tapi lupa pula record. So bila makan, mana yang nak ekstra pedas tu, korang boleh picit-picit je cili padi tu. Dah siap asam rebus ikan. Simple dan kejap je nak buat, tapi memang sedap korang. Pelam makan dengan terung belado ikan bilis. Ada ulam bergaga pula tu. Ya Allah. Perfect combo dah ni. Anyway, resepi terung belado tu Pelam ada share dekat previous post. Bolehlah korang tengok. Jangan lupa try. Selamat mencuba.